Wang Kicau. Legasi Kuasa. Ramainya. Ya, semua inginkan wang kemenangan 1 juta. Seperti kau juga. Siapa kau nak mengata aku? Takkan demi kemasyhuran? Kau tak perlu tahu. Itu bukan urusan kau. Betul kata kau. Siapa nama kau, pahlawan? Boleh aku tahu? Aku Tua. Tua, adakah kau... Adakah dia kenal aku siapa? Tukang buat senjata di kampung Shah Alif? Ya. Itu aku. Pedang ini ditempa di kedai itu. Harap dalam perlawanan ini nanti kau tak akan jadi mangsa tusukan pedang buatan kau sendiri. Honton ni second shiratsu anak tadi. Harap jangan ada yang tahu asal-usul aku yang sebenar. Aduh, apa ni? Tak nampak orang ke? Mata letak kat lutut. Maaf. Memang tak nampak. Kalau mata kat lutut, baru boleh nampak. Apa? Kau nak cari gaduh ya? Ambil ni! Wah! Cepat kau mengelak ya? Berhenti! Jangan berlawan di ruang lega ini. Bersurai! Aduh, dah rosak. Habis aku kena marah nanti. Nasib kau baik. Kalau tak ada orang kacau tadi, aku dah tini dah muka kau. Aku dipilih sangat. Pahlawan diminta segera mendaftar dan ke gelanggang masing-masing. Nak kena daftar di mana? Terima kasih. Bukan. TUA. Kenapa tak keluar ni? Sabar, Tua. Sabar. Tua. Peserta 120. Tua. Ke gelanggang hijau. 120? Ramainya. Memang semua orang nak menang 1 juta. Tapi duitnya tak ada. Kesian. Apa yang tak ada? Duit tu tak ada. Ya ke? Ini semua hanya satu pihak. Tua! Kenapa ni? Hello?
jangan menyebarkan berita palsu. Atau kami letupkan kedai kecil kau itu. Semua orang di sini harus mengikut peraturan dan jangan membuat onar. Faham? Apa lagi? Bersurai. Tepang lalu. Tu. Tak sabarnya. Kena cepat ni. Siasat siapa pahlawan itu? Dan bagaimana dia tahu tentang muslihat kita? Pahlawan terakhir telah masuk ke gelanggang. Pintu ditutup. Ini je sainganku. Terlalu mudah. Hah? Apa? Kau jangan pandang rendah pada orang yang rendah. Oh, tembakan tidak kena sasaran. Selamat datang, pahlawan-pahlawan hebat dunia. Saya Cik Putih, penganjur perlawanan legasi kuasa ini. Gelanggang anda berdiri sekarang hanyalah gelanggang warna yang kecil, bukan gelanggang lawan utama. Hanya seorang pahlawan sahaja dari setiap gelanggang warna akan layak menjejak kaki ke gelanggang lawan utama, legasi kuasa. Cik Putih ucapkan semoga percaya. Kalah menang, hidup mati, adat perlawanan. Perlawanan kelayakan bermula. Cik Putih ucapkan semoga percaya. Kalah menang, hidup mati, adat perlawanan. Perlawanan kelayakan bermula. Tu dia. Dialah orangnya. Dia tahu yang duit kemenangan sejuta tu hanya muslihat. Perihal misi rahsia? Adakah dia tahu tentang itu? Tentang misi rahsia, tak pasti pula. Tapi jangan risau. Saya dah arahkan orang siasat siapa dia dan bagaimana dia tahu. Tak perlu risau. Sekarang, kita hanya perlu duduk dan berseronok menonton pertandingan sesama mereka. Mungkin dia akan tersingkir dalam pusingan pertama ini. Siapa tahu kan? You. Tengok pun macam tak hebat.
Tembakan laser. Taman sudah riwayat si buta. Hidup lagi? Hebat betul si buta ni. Pahlawan buta ini menggunakan kuasa roh. Kuasa roh? Maksud kau, pahlawan buta ini adalah pahlawan mistik yang terhebat di dunia gelap? Ya, dialah pahlawan yang menguasai dunia gelap tanpa melihatnya. Oh, hebat dia. Sebab itu kita harus bersatu dan bersama-sama menghapuskannya. Baru kita ada peluang untuk menang. Keluarlah askar rohku. Aku keluar. Askar roh yang boleh mengalahkan 1000 musuh. Ini bukan masa untuk kagum. Ini masa untuk menyerang. Oi, dalam kiraan 3, kita serang bersama. Aku tak setuju. Kenapa? Ini tidak adil. Aku, Tua, hendak menang secara adil dengan kekuatan aku sendiri. Kau tak mungkin menang. Jangan berangan. Jika kalah sekalipun, aku ingin kalah bermaruah. 1 lawan 1. Kalau begitu, matilah kau dulu. Dia ni hanya tahu mengelak tanpa menyerang. Dasar pahlawan lemah yang harus kita singkirkan. Sini kau! Kalau kau pahlawan sebenar, jangan hanya mengelak. Seranglah! Tumbuhkan gegar dunia! Dan guru Isai! Hei, apa ni? Hebat. Tak sia-sia aku masuk perlawanan legasi kuasa ini. Dapat bertarung dengan kau. Tapi boleh ke kau mengalahkan aku? Wahai pahlawan tua. Tapi boleh ke kau mengalahkan aku? Wahai pahlawan tua. Betul ke dia ni buta? Tepat je serangannya. Jangan sangsi dengan penglihatanku. Memang aku buta setelah kalah bertarung dengan seorang pahlawan legenda.
Dan pencak yang kau gunakan tadi serupa dengan pahlawan itu. Siapakah gerangan kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku menang dalam perlawanan ini. Aku suka semangat juang sampai menang itu. Semangat pahlawan tulen. Dahsyat si buta ni. Macam mana aku nak kalahkan dia? Tuah, itu baru sikit dah sakit kan? Kau rasakan penangan tongkat saktiku ini. Kuasa tongkat abadi! Mari sini. Tak boleh jadi ni. Dia semakin kuat mengganas. Aku kena segera cari kelemahan dia. Mari. Aku dah tahu kelemahan kau. Kipas angin bayang! Mana? Berhenti! Berhenti! Aku mengaku kalah. Yahoo! Aku menang! Sepatah nasihat untuk kau, pahlawan tua. Apa dia? Aku sedia mendengar. Jangan riak dan rasa puas dengan kuasa hebat yang kau ada sekarang. Tingkatkan lagi kuasa kau.
pemenang gelanggang hijau, Tua. Pemenang, sila ikut saya. Akhirnya dia yang menang. Sungguh menarik. Kita lihat apa yang akan jadi seterusnya. Suden! Siapakah dia pahlawan tua ini? Mengikut laporan data ini, dia hanya pembuat senjata di kedai kecil kampung Shah Aleh. Tiada apa-apa yang curiga. Ini je. Misteri sungguh. Dari saat ini, perhatikan pergerakan dia dengan lebih dekat. Mari. Ke mana kita? Ke pulau. Aku harus berada di sana untuk pengumuman perlawanan legasi kuasa yang akan bermula secara rasmi tidak lama lagi. Oh.